apa memang dia punya lonceng ni not bad, besar juga. Maka untuk puas kesihatan jangan lupa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih aku nak ucapkan yang mana masih setia bersama aku hingga sekarang. Yang mana baru datang ke channel aku ni, yang mana baru saja singgah ke channel aku ni, aku nak ucapkan selamat datang. Okey geng, seperti mana yang pun nampak kat depan aku sekarang ni, untuk menu hari ni aku nak makan nasi Arab. Ni memang aku teringin gila nak makan. Okey geng, yang kat depan aku sekarang ni ada lamb shank dengan ayam setengah ekor. Memang aku tak sabar gila nak makan ni. Tambah-tambah lagi yang lamb shank ni. Yang ni memang aku teringin gila daripada hari tu lagi. Sejak aku tengok time bulan puasa itu yang Chef Amar punya tu, yang aku tengok YouTube channel Pian Padubek tu. Aku memang terlihat gila dia punya lamb shank tu. Tapi hari ni lain lah daripada Chef Amar tu punya. Ni aku beli dekat Akifa Arabian, yang mana duduk dekat area Kulim ni. Pun boleh lah order dekat dia, pun boleh cuba nasi Arab yang dia buat ni. Dia boleh COD je area Kulim ni. So okay geng, aku pun dah lapar gila. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen aku punya video kali ni. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel. Sebelum makan, jom kita baca doa dulu. Okay geng, jom kita makan. First kali aku nak cuba dia punya ayam dulu. Aku nak cuba yang ayam dulu, yang lamb shank ni kemudian. Ni, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayam ni memang sedap gila, lembut tu. Memang dia punya ayam ni memang juicy lah. Okay kan, untuk nasi dia ni apa, memang berasa dia punya aroma rempah dia tu. Lepas tu dia punya perapan ayam ni pun memang tak kedekut lah. Memang rich gila rasa dia. Memang sedap weh. Tapi nak comparekan dengan nasi Arab yang tempat lain tu aku tak tahu, sebab aku pun jarang gak makan nasi Arab ni. Tapi ni antara yang tersedap juga lah. Okay kan, aku nak cicah dengan apa, dia punya sambal ya. Sambal yang dia bagi ni pun boleh tahan kot, sedap. Okay, not bad. Nasi dia ni kalau makan saja pun sedap lah.
Tak payah mau tambah apa memang. Memang terbaik lah rasa dia. Okay, untuk set nasi Arab ni dia akan dapat juga dengan sup dengan salatah yang timur-timur tu. Tapi aku tak makan sangat dengan tu. So aku ambil ni je lah, apa dia punya sambal lah. Memang terbaik. Okay geng. Memang sedap weh. Okay geng, masa yang dinanti-nantikan sudah tiba. Aku nak cuba dia punya lamb shank ni. Memang dia punya lamb shank ni not bad, besar juga. Okay geng, jom bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Aku tak tahu nak cakap apa. Dia punya perapan dia ni memang berasa juga, memang sedap. Makan je lebih, tak boleh brain lah.
Tok lam sheng ni pun boleh makan 2 orang lah. Kau rasa? Lam sheng dia ni. Last bite gang. Okey geng, alhamdulillah memang terbaik nasi Arab tadi. Dia punya lam sheng dengan ayam tu memang lembut, memang rich dia punya perpan dia tu. Memang terbaik weh, mantap gila. So
Kalau hampa nak cuba juga rasa yang mana duk area Kulim ni, hampa bolehlah order dekat Agifa Arabian tu. Nanti aku sediakan dekat link dekat description. So gang, sampai di sini saja video aku untuk hari ni. Kalau hampa enjoy dengan video aku kali ni, jangan lupa like, share, komen, dan yang paling penting jangan lupa subscribe gang. Subscribe aku punya YouTube channel ni supaya aku lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang akan datang. Okay guys, semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Jaga diri masing-masing. Bye. Assalamualaikum. Ciao.